Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang mulia ini, kumpulan kami akan membentangkan video CTU 152 dengan berdasarkan 3 buah sketsa. Sebelum tu, kita akan memperkenalkan semua pelakon yang terlibat dalam sketsa ini. Jom! Cak, mari kita mulakan dengan sketsa yang pertama. Fish. Jangan bro. Lambat ni. Dah makan biskut dulu lah buat sarapan. Dah lambat ni. Panas hari. Enggak. Sini jap. Aku ada soalan lah yang aku cakap tadi. Aku tak faham. Tapi minum aja slow je. Tak tahu lah kenapa. Macam makin bela je. Ni soalan. Oh, ni senang je lah soalan ni yang Medum terang bagi tadi tu. Kau tak fokus ni dalam kelas ni. Aku rasa kau tak sarapan lah pagi tadi ni. Sketsa ini menunjukkan akibat pelajar yang tidak bersarapan sebelum ke kelas. Ini merupakan punca utama pelajar yang bangun lewat. Oleh itu, pelajar perlu peka dalam menguruskan masa mereka dengan bijak. Jadi, bagaimana cara untuk mengatasinya? Pelajar boleh menyediakan jadual secara sistematik bagi mengatasi masalah bangun lewat. Okey, mari kita lihat sketsa yang kedua. Alhamdulillah dah habis kelas. Lapar je. Kes, tak lapar tak? Aku lapar agak. Jom. Makan jom. Tapi banyak di kelas. 10 minit sempat. Jom. Dah sempat. Kau duduk dulu. Aku nak ambil barang sekejap. Ni kan cukup 10 minit untuk kita makan. Jom makan. Nah, Apa ya? Aku makan atas kelas ya. alah sikit je ni. Tak apa ya. Limit dia akan jadi express schedule. Faham tak? Faham? Tapi kenapa soalan ni? Jap. Kes. Sakit perut Kenapa Itulah. Petang tadi perut kosong. Pergi makan jajal. Sekarang dah sakit perut. Kan diri sendiri yang susah. Sketsa yang kedua ini pula menunjukkan akibat pengambilan makan makanan ringan yang tidak sihat. Ini kerana makanan ringan mempunyai pelbagai bahan tambahan yang tidak sihat yang akan menyumbang kepada pelbagai penyakit. Oleh itu, bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Pelajar sendiri boleh mengamalkan gaya pemakanan seperti suku-suku separuh yang sihat. Selain itu, pihak universiti juga boleh mengambil berat tentang pemakanan pelajar dengan mengikuti piramid makanan. Jom kita teruskan dengan sketsa yang terakhir. Sekarang kau apa Macam orang lagi je. Tengok jap. Dah lewat dah. Tak cuti. Sekejap. Kita siapkan assignment. Alah. Assignment pun dah siap. Apa kata kalau kita ajak dia orang tengok drama? Macam menarik je kan? Boleh juga.
orang ni lambat pula reply. Drama ni. Masa lepas ni dah reply dah. Banyak tanya lah. Datang je dulu. Alah, saya ni dah siap kan. Yes, memang dah reply. Ni lah makan dia beli hutan tadi. Best juga ni kalau makan sama kita ramai. Jom. Assalamualaikum, Fiz. Salam Faiz, bawa apa tu? Nasi lah, macam drama. Wih, makan nasi. Duduk. Jom. Inilah drama yang dah dipilih untuk kita tengok malam ni. Untuk kita habiskan masa malam ni. Faiz, tadi macam bawa makan ni. Letaklah atas makan. Biasalah kita macam tu. Tak tahulah. Ni first episode baru tengok ni. Terusnya. Ya, habis nasi. Apa lagi habis? Ada budak-budak tak? Ada. Wih, tapi kan best lah cerita ni. Cumanya rasa dah lewat ni. Nak rehat dulu lah. Esok baru kita sambung balik, InsyaAllah. Ya, sila. Alright. Faiz, kau apa ni? Faiz, bangun. Bangun Faiz. Dah lewat dah ni. Bangun. Tengok jam tu, kau apa? Tengok jam. Apa yang awak lagi salah tengok jam tu? Salah waktu tu. Bangun. Kata nak pergi solat KPI dah pukul 1 dah ni. Dah nak masuk zuhur dah. Nak siap-siap lagi. Mantul. Itulah kan dah pesan. Jangan makan lewat malam. Makan lewat malam ni akan menyebabkan tidur kita kurang berkualiti. So bila tidur kita kurang berkualiti ni kan Faiz kan, kita rehat dah banyak mana pun, kita tidurlah lama mana pun, memang kita akan rasa ngantuk, kita akan rasa lesu. Sebab badan kita penat tapi ada tenaga. Kisah dari ini menunjukkan akibat makan pada lewat malam. Ini kerana makan pada lewat malam akan menyebabkan tidur mereka tidak berkualiti. Oleh itu, perkara ini akan menjejaskan kesihatan tubuh badan mereka. Jadi, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah ini? Pelajar boleh menguruskan masa makan mereka dengan lebih efisien dan mengelakkan makan pada lewat malam. Selain itu, rakan-rakan mereka juga perlu menegur mereka apabila mereka makan pada waktu malam dan menerangkan akibat yang akan berlaku apabila mereka makan pada waktu lewat malam. Cuk. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah, sudah selesai sketsa-sketsa sebentar tadi. Sketsa-sketsa sebentar tadi menunjukkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar universiti kini. Kesimpulan yang dapat dibuat dalam sketsa satu ialah janganlah kita bangun lewat. Bangun lewat menyebabkan kita tidak sempat untuk bersarapan. Lalu ia menjejaskan fokus kita dalam kehidupan seharian. Tapi ada jalan penyelesaiannya. Menguruskan masa dengan baik dengan membuat jadual adalah cara yang paling berkesan dan efektif untuk atasi masalah ini. Untuk sketsa kedua, kita dapat menyimpulkan bahawa kita mestilah sentiasa mengambil makanan yang seimbang. Jika tidak, kita akan menderita dengan masalah sakit perut, diabetes, sembelit dan lain-lain. Tapi, bagaimanakah kita dapat memastikan kita mengambil makanan yang seimbang? Mudah saja. Makanlah dengan mengikut konsep suku-suku separuh dan piramid makanan yang telah ditetapkan. Untuk sketsa yang terakhir, kita dapat menyimpulkan bahawa kita tidak patut makan pada lewat malam kerana ia dapat menjejaskan kualiti tidur kita. Akibatnya sangat teruk sehingga dapat menyebabkan obesiti. Oleh itu, kita harus mengaturkan masa makan kita supaya kita dapat mengelakkan diri daripada makan lewat malam. Dengan ini, walau apa jua keadaan, kita mestilah mengamalkan tabiat makanan yang sihat demi kesihatan tubuh badan anda sendiri. Ingat tau. Sekian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.